Kau ada nampak tak video ahli parlimen pembangkang bersorak kat parlimen baru-baru ini? Sebabnya, RUU untuk hadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun tak dapat diluluskan. Apa yang merugikan, pindaan perlembagaan ni cuma kurang 2 undi saja lagi untuk capai majoriti 2/3. Sayang kan? Tapi, ada benda lain yang lebih tarik perhatian ramai. Kita boleh nampak reaksi beberapa ahli parlimen yang bersorak gembira bila RUU ni gagal. Perkara ini buat kita terfikir, adakah ini tahap kematangan dan profesionalisme yang kita harapkan daripada wakil rakyat kita? Idea untuk hadkan penggal PM kepada 10 tahun tu satu langkah progresif untuk elak pembolotan kuasa. Benda tu bagus untuk masa depan demokrasi kita. Tapi bila ia gagal sebab kurang 2 undi dan ada wakil rakyat yang bersorak sakan, nampak sangat game politik lebih diutamakan daripada reformasi institusi. Rakyat sekarang bijak menilai. Kita perhatikan setiap tindak tanduk wakil yang kita pilih. Satu lagi yang Afnan duk gembira sangat tu pun pelik. Ini dalam sejarah undi untuk meminda Perlembagaan Persekutuan yang dicadangkan oleh pihak kerajaan, tak cukup 2 undi untuk dapat 2/3 majoriti. Mana pergi lagi 2 orang ahli parlimen kerajaan yang tak hadir ataupun tak mengundi. Maknanya kerajaan Perdana Menteri hari ini hilang sokongan. Hilang sokongan 2/3. Bukannya tak cukup 2/3 undi itu bermaksud Anwar Ibrahim dah hilang kuasa. Nak jadi Perdana Menteri hanya perlukan simple majoriti sahaja. Benda simple pun tak faham, bodoh.